Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah jumpa lagi di dalam YB Channel Tim Perjuangan Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ini tidak asing lagi, Pak Haji masih lagi bersama dengan Datuk Zahrin. Untuk Pak Haji nak meminta Datuk Zahrin mengulas sedikit tentang perkara yang sekarang ni tengah panas diperkatakan, yang ini immunity, yang mana Pak Panon sedang mohon immunity daripada mahkamah supaya Pak Panon kebal daripada disaman. Jadi di kesempatan ini Datuk, saya nak tanya dengan Datuk, apa pendapat Datuk tentang immunity yang dimaksudkan tadi? Immunity ini biasanya digunakan dalam perubatan. Artinya imuniti badan, mana kekebalan badan dia tak ada, maka ubat pun tak berkesan dan sebagainya, maka selalu dipanggil imuniti lah, iaitu kekebalan. Jadi kalau dirujuk dalam bahasa biasanya, imuniti bermaksud kekebalan kepada seseorang untuk tidak diambil tindakan. Jadi apabila Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim minta mahkamah memberikan kepada dia imuniti, ini agak pelik dan bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Kerana dari segi undang-undang, sesuatu perkara yang tak ada dalam undang-undang, ianya akan dikira haram, terbatal dengan sendirinya. Sebab kalau dalam hukum Islam dipanggil hadis daif, mana tak wujud hadis tu, palsu, tipu. Jadi apa yang saya nak katakan, apabila Perdana Menteri minta imuniti ni, dia bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Sebab Perlembagaan Persekutuan mengatakan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu boleh dibuat tindakan undang-undang sivil, maknanya disaman lah. Seperti berlaku satu masa seorang raja tak bayar hutang, maka pihak itu mendakwa dia, menyaman dia di mahkamah, dan akhirnya mahkamah memutuskan raja itu perlu membayar wang pinjamannya ataupun yang berhutang lah. Jadi soal ni, kes PM ni versus Yusof Rota ni ialah civil, iaitu satu tindakan saman. Jadi setiap rakyat mempunyai hak yang sama dari segi undang-undang, sama ada untuk didakwa atau membela diri dia. Tak ada imuniti dia. Dalam dunia ni pun tak banyak negara yang ada imuniti, kecuali imuniti itu diberikan kepada Raja Inggeris, Prince Charles, ataupun Kerajaan Monarki Thailand, Raja Thailand, tapi tidak kepada Perdana Menteri, kerana Perdana Menteri pun terpaksa menghadapi tindakan. Dan di Amerika, walaupun dia dipanggil ada imuniti kepada presidennya, tapi terlepas dia tak ada jadi presiden, siasatan boleh dibuat terhadap dia. Di Korea pula, presiden dia memang tak ada imuniti, bahawa tindakan boleh dibuat waktu dia memegang jawatan presiden. Dari itu, apa yang saya nak bagi tahu kepada semua pendengar rakyat, kenapakah PM Anwar Ibrahim sanggup membuat kenyataan bahawa dia cuba memohon kepada mahkamah untuk mendapatkan imuniti? Adakah Peguam Negara sebagai penasihat undang-undang kerajaan tidak menasihatkan dia bahawa benda itu adalah satu benda yang salah dan tak boleh digunakan di atas undang-undang sivil? Dan kalaulah kata dia sekarang ini keputusan Mahkamah Antarabangsa di Hague nak tangkap Anwar Ibrahim, dia boleh melalui Mahkamah Malaysia untuk minta imuniti supaya dia jangan dibawa ke The Hague kerana tuduhan jenayah antarabangsa. Ini memang ada. Jadi soalnya sekarang, apa yang berlaku ini ialah dalam negeri.
seorang insan yang dia kata terinaya ada gangguan seks kepada dia, report polis tak jalan, maka dia buat saman sivil untuk menuntut hak dia. Jadi perbicaraan akan dilangsungkan bulan depan. Jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim minta untuk ada immunity. Maksudnya mahkamah tak boleh bicarakan dia, kerana dia Perdana Menteri. Ini agak peliklah sedikit dalam negara kita yang demokrasi. Parti yang menyebut nama keadilan dalam parti dia Parti Keadilan ya. Dulu PKR, Parti Keadilan Rakyat ya. Sebelum itu Parti Keadilan Nasional, PKN. Dia bergabung dengan Parti Rakyat, dinamakan Parti Keadilan Rakyat. Jadi bagaimana seorang presiden satu parti yang menjulang nama keadilan minta dia teristimewa, minta dia diimmunitikan, dikebalkan, tidak boleh diambilkan tindakan undang. Ini agak pelik pada saya, dan rakyat harus mengetahui kalau benda yang benar, dia tidak melakukan gangguan seksual kepada lelaki ya. Ini lelaki sama lelaki ya. Jadi dia terus ke depan ke mahkamah untuk menjawab segala tuduhan itu, sama ada oleh peguam bela yang menuntut kes dia, dan ini akan membersihkan nama dia. Jadi kalau imunitinya diberikanlah, katalah dalam negara ni dah porak-poranda, dah tak teratur lagi, mahkamah memutuskan ada imuniti benda dia, jadi nama dia tetap menjadi tercemar kerana tak ada pelepasan daripada mahkamah bahawa dia tidak melakukannya itu. Ini adalah penting untuk semua orang ramai dan rakyat tahu. Jadi pada saya agak pelik lah, dan orang ramai harus memahami bahawa inilah wajah sebenarnya seorang Perdana Menteri. Dan antaranya yang dia selalu kata, kita bukan seorang diktator, kita melalui sebuah negara yang dipilih melalui demokrasi, tetapi tindakan untuk berlakunya immunity ini adalah satu sikap diktator. Kerana negara-negara diktator saja yang menggunakan immunity ini untuk melindungi kesalahan dia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk atas ulasan Datuk mengenai immunity. InsyaAllah sahabat-sahabat harap sahabat-sahabat boleh faham dan komen dalam saya punya channel. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.